Ni beli jiwa isteri ni. Pandai Tok Wan kita. Beli jiwa, Beli jiwa. Pandai. Abang itu. Ni beli pokok bunga. Esok boleh jalan lagi nyarat lagi tu. Boleh pi lagi. Okey, halang-halang kita datang bahan pecah. Sambil tu kita review lah. Kita support vendor kita, orang kita. Okay, dia buat kain-kain batik dengan kain pelekat. Dia buat baju kanak-kanak dengan dewasa. Dan ni kain pelekat ni dia batik. Buat sendiri lah. Bukan orang kata daripada kilang siap baju ni. Dia jahit sendiri. Isteri dia jahit. Ni mana kita? Assalamualaikum. Okay, Abang Pian. Ya, saya. Ada nak cakap apa-apa nanti mana atau customer kita? Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat bercuti. Selamat satu hari Ahad, hari ni hari cuti. Mai ronda-ronda pantai Bang Pecah. Kita jalan-jalan sini, makan pun banyak. Untuk jualan handmade pun banyak lah kata tu. Kira Abang Pian kita ni? Ya, saya. Berapa tahun dah buka kedai dekat Bang Pecah ni? Alhamdulillah kata tu. Dulu masa sebelum adanya majlis membesarkan kawasan ni, saya di sana dekat-dekat 6 tahun, masuk sini 2 tahun, dekat 8 tahun dah. 8 tahun. Kira orang kata tu kan, berhenti kerja Yalah. buat bisnes sendiri. Bisnes kain pelekat, kain batik lah kan? Yalah, kain batik, kain pelekat. Dulu tak salah saya pernah review sekali bonsai. Sekarang ada lagi lah ni. Sekarang buat bunga ros Jepun pukul 10. Ni bunga ros Jepun. Ros Jepun pukul 10. Buat sendirilah kata tu. Yalah, bonsai apa semua di rumah. Banyak semua buat balik dulu. Yang ni satu pasu satu pasu RM10 je. Satu pasu 3 color tu. Jadi 30. Yang ni pasal dia jadi bonsai lah kata tu. Bonsai satu pasu. Pasu lepas tu dia punya kaki ni pun kena kos jugalah. Kos tinggi. Pokok bunga pun dia jual. Ni baju. Baju. Baju ni saya dengar kata. Yang ni jahit sendiri. Untuk kalau macam ni kata saiz macam ni untuk budak 5 tahun lah. 5-6 tahun. Dia baju dengan seluar. Baju dengan seluar. Harga ni kata tu di sinilah RM20. RM20. Daripada umur 1 tahun sampai 5 tahun. RM15 ni dia seluar sajalah. Ini original kain pelekat kata tu. Seluar saja. Assalamualaikum. Ada. Alhamdulillah. Ayalah. Ada. Support. Alhamdulillah. Jualan 3 lai. Ini orang tak kain pelekat ni buat sendiri. Ya, sendiri. Bukan daripada kilang siap. Jahitan ni. Iyalah. Masuk dalam. Yang ni untuk perempuan. Wanita punya. Seluar. Ni kain batik. Batik palazzo lah kata tu. Jahitan dia kemas. Iyalah. Jahitan dia kemas. Ini RM20. RM20. Dalam pun ada tali lagi lah. Ni kain batik ni kan kain batik dia ada cok kan? Cok apa dia? Yang ni kata tu untuk sementara ni saya buat daripada kain batik viral tu lah. Untuk dia yang tu untuk kain pelekat saja. Kalau yang ni kata tu dia datang kata Terengganu. Banyak. Jom kita tengok. Masuk dalam. Orang rumah tengah jahit. Jom kita tengok cara Abang Sofian kita ni isteri dia yang jahit seluar dan kain pelekat ataupun kain batik. Dia bukan daripada kilang ni, jahit sendiri. Kita tengok ni. Ni isteri dah. Ni puan apa nama dah? Yati. Puan Yati. Puan Yati kita berapa lama dah jahit kain ni? Dah berapa lah? Selama buat bisnes ni dah 8 tahun, 10 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Tak daripada Biaga tu lah. Tengok suara dia jahit. Kira kain batik, kain pelekat semua jahit sendiri. Semua jahit sendiri. Jadi banyak
Kalau tengok di luar tadi, saya ambil video tadi, daripada depan tu semua jahit sendiri. Semua jahit sendiri, semua kaitan tu design memang sendiri. kemas. Design pun reka sendiri. Design pun mereka sendiri. Tengok tu, orang kita tu akan support orang kita, produk orang kita. Bila datang bahan pecah, tempat parking kereta di belakang sekali, bukannya di depan, di belakang, dekat sebelah lah, lebih kurang sebelah ais kepal lah. Direct ais kepal tu, kios dia ada zoom sekali. Kalau tengok kat bahan pecah ni, Abang Sofian kita saja yang buat. Bangunan 2 tingkat tu kami punya lah. Dia saja yang buatkan melekat dengan batik dekat bahan pecah ni. Satu kedai lah kami sini. Yang lain semua kedai makanan. Ni jahit ni belajar mana? Belajar. Saya belajar. Mula belajar menjahit ni daripada mak saya aja. Lepas tu buat design-design ni semua reka sendiri je. Reka sendiri ya. Okey, orang kata idea tu datang sendiri lah. Idea datang sendiri. Bila nampak terbayang di mata tu, terus ambil kain buat. Belajar dengan mak jahit ni berapa lama? Masa pada umur tu berapa? tak lama lepas saya habis SPM. Terus belajar. Belajar buat baju kurung je masa tu. Lepas tu keluar kerja tu dah tak menjahit dah. Tak menjahit dah. Lepas tu start menjahit masa buat bisnes ni pula. Buat bisnes ni. Dia orang tahu apa? 14 tahun dah. Buat bisnes kain batik yang melekat ni. Awal sendiri. Bisnes buat sendiri ni dengan Abang Sofian ni bang. Ya, saya. Datang bahan pecah. Boleh jumpa Abang Sofian kita ni. Kalau nak tempah pun boleh kan? Boleh. Okey, yang kain batik yang melekat ni, kalau tengok di sini kan ni. Kotak-kotak ni. Syak mangga. Okey. Terima mangga lah kan. Ni kain batik ni kan, kain melekat kan. Semua daripada sini. Bukan orang kata kain pelekat cayam tau. Semua jahit sendiri je. Selera belakang. Dia ada buat beg dia buat lagi tak? Beg buat masalah ni, dia punya material dia kain pelacu tu putus sikit kan. Kalau tengok ni, next kata. contoh kan. Ni beg ni dia buat sendiri. Ni. Buruk-buruk dah. Ni bahan pecah. Yang ni beg ni lama dah lah. Yang ni tokek kedai punya. Tapi dia boleh buat. Bukan nak tipu tengok. Dia jahit kemas. Bahan pecah. Okey. Kalau datang bahan pecah, boleh singgah ke kios Abang Sofian kita ni. Support bisnes dia, support orang kita, support vendor kita. Apa kata-kata Cik Sofian kita ni pada customer kita? Customer insya-Allah lah ronda-ronda datang. Bahan pecah kata tu singgah-singgah sini. Cantik-cantik insya-Allah. Okey, Cik Sofian kita ada apa kata-kata untuk customer kita yang mana yang menonton video ni? Nak promote kedai ya? Assalamualaikum. Yang mana datang bang pecah ni, datang-datanglah di belakang pantai ni, dekat belah kios ni, support-support lah kata tu. Pakaian, makanan, minuman. Yang mana biasa membeli dengan saya tu, saya berterima kasih lah kata tu. Customer yang lama, yang orang kata ni insya-Allah barang insya-Allah lah ada kata tu, maintain je. Pakaian kanak-kanak dewasa kata tu. Maksudnya semua produk daripada kain batik, kain pelekat lah kata tu. Dah diusahakan kat 14 tahun dah lah kata tu. Yang mana biasa, yang mana yang berminat contohlah kalau kata nak WhatsApp, boleh tak WhatsApp? Boleh kata tu. Nombor apa tu? Kalau yang mana berminat kata tu, WhatsApp apa 017 507 9426. Yang mana yang berminat sebelum nak datang ke kedai ataupun nak buat tempahan, boleh kontak beliau ataupun WhatsApp beliau dengan nombor yang dia berikan tadi. Jangan lupa support Jamal X TV. Tagline dia, ilmu dan pahala kita kongsi bersama. Okey, terima kasih. Okey, kepada semua yang mana yang datang ke Bang Pecah, jalan-jalan dengan keluarga, okey, bolehlah beli produk orang kita ni, pakaian ataupun baju dan seluar, kain pelekat, kain batik, dan singgah ke kedai kios Abang Sofian kita di Bang Pecah. Kalau datang di Bang Pecah ni untuk pakaian, kain batik, kain pelekat ni hanya Cik Sofian kita saja yang ada di sini. Iyalah. Okey, support orang kita, support vendor kita. Ni beli jiwa isteri ni. Pandai tu tok bang tu. Beli jiwa. Pandai. Abang itu. Tak. Ni beli pokok bunga. Esok boleh jalan lagi nyarat lagi tu. Boleh pi lagi.
Janji kena bawa isteri. Tak apa, tak apa. Okey bang, saya jual bang no. Lebih kurang tak leh. Ada yang mau bagi? RM10 lah. Ni. Boleh. Ni. Nak tengok ni RM10 ni. Satu pasu RM10. Sama ni. Yang ni RM30. Yang ni nak bawa balik payah ni motor. Kalau ni kereta boleh lah. Ni kipas. Kipas angin tu. Kalau datang bahan pecahan, jangan lupa ni bawa isteri mai kedai ni. Beli jiwa dia. Baru lepas sayang. Pergi mana pun tak apa. Kau bonsai. Yang ni apa? Ada M30. Yang ni RM10. Yang ni boleh lah nak berlantung. Dapat lah. Abang kita pandai tau. Dia beli jiwa isteri, dia beli pokok bunga satu. Yang kali beli erat lagi. Yang kali yang buat je ni. Contoh. idea bagus ni. Datang buat pecah, sila singgah di kedai kami.